Duduk ni, lagi lama you duduk, you consider sedentary lah. Okay. Orang yang duduk lebih daripada 4 ke 8 jam ataupun lebih 8 jam sehari, dia meningkatkan risiko kematian untuk dia. Okay, baik. Kembali lagi kita di dalam channel podcast Maya MKS. Jadi, tadi kita dah bincang pasal kata latar belakang kita mengenali Dr. Ahmad Azwan ni di Universiti Malaya. Jadinya kita akan terus masuk pada segmen yang baru, iaitu berkaitan dengan projek yang dijalankan oleh Dr. Azwan, iaitu projek Walking Football. So, Dr. Azwan, dah berapa lama projek Walking Football ni dah berjalan? Okay, untuk pertama semualah, kalau projek yang saya handle adalah dihaskan untuk warga tua. Masa tu 2023 kan, 2023 kita plan untuk warga emas 50 ke 65 tahun. Okay. Tapi yang sebenarnya UMK dah start lama lah projek ni 2017 kan, untuk kanak-kanak. Tapi lepas buat tu ada COVID tu semua, jadi terkenala lah. Okay. Jadi dapat idea baru bila dah 2022, 2023 tu, samalah saya ni jenis yang gamble. Mula rasa macam boleh buat ke ni, dapat apa cari player, main player semua ni kan. Kita buat ke? Kita buat, rupanya orang suka pun kan. Sebab tahu pertama tu, mula-mula kita nak khaskan di PJ saja. Okay. Mungkin orang PJ ni dia, masa sambutan di PJ dia agak susah lah nak cari tim lah kat ni. Jadi kita decide untuk expand the program bagi ke seluruh Selangor. Bila kita buka, rupanya ramai nak react sebenarnya. Okay. Walking Football ni saya nak cerita sikit lah dia punya sejarah dia. Saya rasa di Malaysia ni dah ada dah. Sebelum UM start dah ada di luar. Saya rasa di Negeri Sembilan, Persatuan Walking Football di sana. Okay. Dah ada dah hantar wakil Malaysia main di overseas, semua dah ada. Ada World Cup juga tu macam mana tu? Ada World Cup. Di peringkat dunia dah ada World Cup. Ada World Cup. Yes. Memang ada World Cup. Di UK saya rasa di UK perkembangan Walking Football ni sangat cepat lah kan. Sebab dia dihaskan untuk warga tua. Di sana ada atas under 60, under 70 macam tu lah. Maknanya setiap kelab Premier League itu ada kelab yang ada team Walking Football. So di sana agak aktif lah. Dan memang saya rasa dia punya undang-undang banyak berasas di UK. Dia banyak perlu undang-undang tu. Sebab dia sukan yang dimodified sports. Dia lebih mudah daripada bola sepak. Nak kata mudah tak mudah, cuma intensity dia lebih rendah. Dia kena banyak main gunakan taktikal. Banyak guna otak. Banyak guna otak. Kena tahu di mana nak positionkan diri. Sebab nak kejar bola tak boleh lari. Dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari. Kemudian dia tak boleh bola tu tak boleh dari atas. Lebih daripada bahu, lebih daripada kepala tak boleh. Heading tak boleh. Oh, tak boleh guna heading ya? Tak boleh heading. Heading foul. Okay. And then undang-undang ni lebih ketat lah daripada dia tak boleh touch, tak boleh tackle. Macam shielding lebih tak boleh. Bola kita shock lah tengok kan. Tapi Walking Football tak boleh. Sebab nak mengurangkan kecederaan dan nak mengurangkan intensiti sukan tu sendiri lah. Tapi dalam masa yang sama dia boleh enjoy main game tu. Mana Walking Football ni baru start kat Malaysia macam mana? Sila baru lah juga sebenarnya. Kalau kita kata less than 10 years lah. Lagi baru segi. Sebenarnya baru. Dan dia punya community pun belum besar lagi. Jadi masa 2023 tu kita start cari. Dan ada tim-tim yang dia tak ada pun tim Walking Football ni. Tapi dia buat tim. Dia buat sendiri. Dia tim bola. Tim senior. Tim yang biasa main bola. Tapi dia pun buat tim Walking Football. Masa tu kita nampak peluang rupanya dia orang suka. Sebab kalau bola sebenar tu kena lari lah. Penat lah kan. And then bila Walking Football ni undang-undang dia berbeza. Saiz pandang dia agak kecil sikit. Saiz pandang dia mungkin lebih kurang separuh daripada pandang yang sebenar. Dia macam futsal lah lebih kurang. Dia boleh, dia ada range of size. Dia ke umum ke tak? Ke memang dia fix macam tu je range tu? Dia ikut dia saiz padang tu bergantung pada jumlah pemain. Dia boleh main 5 sebelah, 4 6 sebelah, 7 sebelah. Bergantung pada lagi besar padang tu lagi besar lah jumlah player. Okay. Tianggul pun kalau maksimum dia adalah under 12 meter tianggul. Yang kecil sikit, saiz kecil tu lah. Macam MSSD sekolah punya tianggul. Kecil sikit lah.
Jadi sukan ni dia boleh, biasanya kita macam kalau game kita boleh buat 7 minit, 1 minit rest, 7 minit ataupun 10, 10 penat lah. Salah. 7 tu okey lah, 7 minit penat juga. Kami ada try main, memang penat juga. Dan dia memerlukan sabaran. Sebab geram ni, bola tu dah ada step lari, kita boleh ambil. Tadi sebab kita kena jalan. So kita susah nak ambil. Nak jalan tu macam mana? Dia sama ada jalan, definisi jalan lah. Jalan Ada- ni dia okay, jalan kan lari biasa. Lari ni dia Satu kaki kat bawah, satu kaki atas. lari dia floating. Ha. Jalan tak boleh floating. Jalan dia floating, dia kira lari lah. Maknanya satu kaki mesti kat tanah. Kalau lari kena ada moment of floating tu. Jadi bila ada floating tu, orang tengok ref pula. Dia kena tahulah undang-undang hoki football ni memang dia kad tu beza sikit. Biru, merah, hijau. Biru. Macam FIFA dia baru nak buat je. Dia memang Biru tu apa? sin bin. Jadi sin bin lah apa semua kan. Kalau buat kesalahan, dia kena dikeluarkan daripada game. Dulu 2 minit. Lepas tu sekarang ni dia ikut time. Kalau time perlawanan tu 20 minit, dia ada percentage dia. Berapa persen dia kena duduk kat luar. Macam okey lah. Lebih kurang lah. Sebab dia nak mengurangkan aim dia, sebenarnya nak mengurangkan orang buat salah. Ada foul dia simbit. Kalau buat salah tu, merah terus. Merah tak boleh main terus lah. Macam biasa. Main. Memang terus tak boleh main lah. Ada juga masa kita buat tournament tu ada luka kan merah. Dia tackle orang ke? Tak puas hati. Laju lah. Macam lagi yang berlebihan. So ref tu ada kuasa lah. Untuk bagi kat merah. Dia kat merah. Jadi yalah, kadang-kadang bila pertandingan dia kok mana pun emosi kan ada. Memang akan ada. Sebab semua nak menang. Semua orang nak menang. Semua orang nak menang. Jadi walaupun dia walkie football, tapi temperature game tu sebenarnya panas juga. Lepas itu bila kita buat tournament memang kita nampak panas juga masa. Jadi yang projek pertama tu adalah 2023 di sekitar Selangor lah kita kata masa tu. Jadi kita ambil kita recruit player ni, kita screen dia punya body composition, fitness level, siapa-siapa yang ada comorbid tu kita ada comorbid yang teruk, control tu kita reject. Ada yang control tu kita advance dia untuk Control dulu. Then lepas daripada 3 bulan training tu kita check balik. Okey tak? Kita check balik Sesuai ke tak? apakah perubahan yang berlaku pada player ni dari segi body composition, fitness level, Sorang-sorang lah. NI. Sorang-sorang lah. Memang every player kita screen and next after Macam profesional betul. memang Dah player tu rasa profesional lah. Sebab dia seorang je dapat the result je. dia kaya kan ni. Dia set the hotel lagi. Sebab dia orang di BJ ni memang banyak yang ex-player lah. BJFC Dia orang dulu pernah main di BJFC. Zaman muda-muda. Muda dulu dah sekarang bila dah meningkat usia ni, ambil lah pergi football. Dan dia orang BJ ni agak aktif lah. Rakan kita yang agak aktif untuk buat working football ni. Macam working football macam doktor cakap. Kalau jenis style macam berjalan macam tournament, kan Olimpik kan ada macam berjalan tu kan. Macam tu boleh lah. Jalan tu lah. Memang kalau tengok video, macam tu lah dia jalan. Nak laju kan. Tak fikir pinggang tu doktor duduk macam tu. Dia macam kena catwalk tu. Laju pun catwalk tu. Dia kalau ikut tactical, you boleh positionkan diri kat mana. So game tu jadi smooth lah. Dia macam contoh bila kita pegang bola saja kita baru berjalan ataupun time off sepanjang. Off ball pun kena jalan juga. Dah padang tak boleh lari. Okey. Undang-undang ni macam Contohlah off ball tapi lagi sikit referee nampak foul juga. Dia kena jalan lah. Surau game tu kena jalan. Okay. So doktor cakap tadi macam modified punya game kan. Dia lebih kurang macam pickleball lah sebenarnya. Modified game juga. Sebab sekarang ni sebenarnya bila kita kadang-kadang pemain bola yang biasa main bola muda. Bila meningkat usia, dia nak main bola yang tak mampu. Okay. Sebab mungkin intensity tinggi, ada sakit lutut ke, semua kecederaan tinggi sikit. Jadi kadang-kadang golongan-golongan ni dia nak main. Cuma dia tak ada sport siapa yang sesuai dengan dia. Okay. Ada juga orang yang dia tak pernah main bola pun, tapi dapat main bola, seronok pula dia. Dia macam tu lah. So jadi
sekarang ni banyak sport, modified sport ni tujuan dia adalah untuk memudahkan sukan tu. Untuk semua orang. Supaya ramai lagi orang boleh main. Okey, ramai lagi orang aktif lah kan. Yes, ramai lagi orang boleh involve nak aktiviti fizikal. So ramai lagi orang aktif, ramai lagi lah orang yang sihat. Betul. Ya, bila dah umur meningkat, kebanyakan orang tu kadang-kadang dia nak pergi aktiviti sosial ke, game ke, dia nak buat, tapi dia tak ada peluang. So inilah yang kita nak kenalkan alternatif ni lah, untuk bagi semua orang suka. Okey. Macam walking football ni Doktor macam baru start 2023 kan. Doktor rasa benda ni boleh berkembang macam pickleball ke tak? Okay, dia nak berkembang macam pickleball secara komersial tu, sebab dia bukan, sebab kita tak perkenalkan dia untuk semua peringkat umum. Okey. Kita banyak buat fokus kepada elderly. Jadi populariti dia mungkin Untuk elderly saja. Tapi kalau sebab game sekarang ni macam ni, bila kita buat di unit N tu, KBS nampak lah benda tu. Jadi that's why tahun 2024 ni KBS mahukan penlibatan yang lebih serius lah dengan walking football ni. Jadi tahun lepas kita banyak pergi roadshow every state, pergi Jabatan Bidang Sukan kerjasama KBS ni, kita perkenalkan sukan Walking football ni di state-state. Yang kita pergi Labuan, Kuching, Penang, Terengganu, Putrajaya, KS ni kan. Kita cuba buat perkenalkan sukan ni. Dan juga pertama kali 24 tahun lepas kita buat di Hari Sukan Negara. Jadi bila Hari Sukan Negara tu, tim makin banyak lah. Berapa tim itu datang tu? Tim tu 10 lah. 10. Ada tim 4 tim perempuan. Okey. Ada 10 tim lelaki. Jadi saksikun daripada situ adalah persatuan-persatuan lain dah tertubuh lah. Persatuan walking football dia di Sembilan ada 2 persatuan. Sukan yang berdaftar di bawah PJS. Sebab bila sukan tu nak daftarkan bawah sukan tu mesti dimasukkan dalam akta sukan dia. Dan walking football dia masuk. Tahun lepas dia dimasukkan dalam salah satu sukan punya salah satu sukan lah. Jadi untuk memudahkan pergerakan tu, kita di UM ni kita support dan kita initiate program tu. Dan sekarang ni nampak bila ada, even hari tu ada tim daripada Singapore dah buat friendly dengan beberapa tim dari Malaysia. Ada BBJ masuk, ada yang BBJ 9. So nampak perkembangan dia dah makin membesar lah. Dah start ada berkembang lah. Okey. So untuk tahun ni ada juga ke lagi macam Hari Sukan Negara tu? Okey, tahun ni kalau keluar Hari Sukan Negara tu mungkin ada lagi. Sebab saya baru adalah dihubungi oleh pihak KBS yang mungkin akan, bukan mungkin, memang ada bajet tu walking football ni. Kita nak nak ke tak nak? Nak sekat. Saya itulah sebab sekarang tahun ni kita fokus kita ke lain sikit. Okey. Tahun ni kita cuba bawa football ni, walking football ni sebagai terapi. Oh, terapi untuk golongan mana tu? Macam sekarang ni kita bawa untuk pesakit stroke. Pesakit stroke yang dah recover, dia ada level-level dia. Recovery stroke ni ada banyak lah. Dia ada level yang boleh function. Okey. Yang balance dia agak bagus. Yang boleh berjalan, yang independent. Jadi kita nak elevate function dia. Just sekadar dia mungkin rasa macam kadang-kadang pesakit ni dia nak buat lebih. Tapi dia mungkin orang anggap dia ni boleh buat benda ni lah. Maknanya function dia sangat tu je. Jadi kita aim kita adalah kita nak introduce sports ni dekat golongan-golongan pesakit yang stroke survivor kita bagi. Stroke survivor. So kita nak bagi dia lebih confident, kita nak bagi dia improve lagi function dia, kita nak bagi dia peluang. Kerana dia memang aktif masa sebelum dia stroke. Dia memang main bola ataupun dia memang aktif lah, main rugby sebagainya kan, semua muda kan. Jadi dia orang nak bersukan tu. Baru ni kita buat pun memang nampak sebenarnya dia orang mencari benda-benda tu. Jadi nampak peluang kita lah untuk improvekan function pesakit-pesakit ni supaya dia boleh berfungsi balik dengan lebih baik lagi lah, dan boleh sustain untuk prevention in other stroke semua tu lah. Memang pesakit stroke saja ke boleh juga pesakit lain ke apa ke? Setakat ni sebab projek yang kita buat ni dia memang khas untuk pesakit stroke saja. Tapi untuk open tu ada juga. Tu program lain lah. Tapi memang kadang-kadang ada lah tim-tim yang ajak buat friendly ke apa semua kan. Benda tu, dan insyaAllah lah saya rasa KBS pun dia tahun ni dia akan kembangkan lagi lah sekarang ni. Doktor rasa memang possible lah untuk dikembangkan walking football ni? Dia boleh. Sebenarnya dia ada potensial sebab
ada peminat-minat ni. Memang ada. So far saya tengok yang dah main tu, dia minat lah. Menunggulah dia dia tak. Selalunya di Malaysia ni sistem dia untuk sukan tu lebih berkembang. Dia mesti ada persatuan daripada under PJS. Macam di Malaysia kita nak menubuhkan persatuan Malaysia ni, persatuan contoh persatuan wakil football Malaysia, FAM macam tu lah. lebih kurang macam tu lah kan. Dia tak letak bawah FAM. Okay. Dia wakil football ni dia tak terletak bawah FAM. Sama dengan wakil football international, dia tak terletak di bawah FIFA. Okay. Dia di bawah persatuan dia sendiri. Even world level pun dia ada wakil football federation, world federation lah, FIFWA. So dia tak macam, dia tak di bawah FAM. Di Malaysia dia tak bawah FAM. Jadi dia kena buat persatuan sendiri. Nak tu bukan persatuan ni, dia memerlukan district level forming state level forming national level semua. So bila ada national level punya team, barulah you boleh buat course referee, course apa lagi, coaching. So dia, kalau you nak movekan dia betul-betul, you kena pergi situ lah. Kena daripada akar umbi juga macam mana? Kena buat kenapa. Kenapa tu pernah ada. Dan saya nampak boleh buat. Dan banyak so far yang kita pergi ke state-state tu, kena initiate lah. Ke mana setiap tempat ni dia kena ada inisiatif lagi untuk promote walking football ni. Yeah. Macam walking football ni, saya nampak projek tu fokus sangat on panggil warga emas. Dia possible tak yang macam belia ke kanak-kanak ke untuk join walking football ni, yang jenis macam dia tak aktif pun sukan apa semua kan, macam nak main bola kena fully fit. Boleh tak ada walking football ni just macam recreation punya game? Possible tak buat? Boleh, sebenarnya boleh. In fact 2017 hari tu, saya rasa projek pertama UMK adalah di kalangan kanak-kanak kan. Kanak-kanak. Jadi bila kita pergi pun di seluruh negara masa tu, kita tengok bukan semua orang tua, ada je budak-budak umur belasan tahun, ada yang umur remaja, ada yang middle age, dewasa 20 lebih 30 lebih ada. Sebenarnya boleh, memang boleh. Dan tahun ni juga insyaAllah kita akan cuba buat untuk, kita cuba balik, akan cuba juga kembangkan ke golongan budak-budak sekolah. BDJ group mungkin tahap 2 daripada kita habis kita bagi peluang. Kadang-kadang sekolah ni ada kanak-kanak yang dia rasa sukar untuk, sebab biasanya kanak-kanak 18 dia budak-budak extrovert ni, budak-budak jenis mencuba ni, ada orang yang dapat peluang. Betul. Dia ada golongan-golongan yang introvert yang senyap. Kadang-kadang dia orang sukar untuk dapat peluang untuk beraksi di sukan-sukan yang memerlukan perform. Jadi memang kena ada some sort of quality lah untuk main certain games. Tapi yang ni kita cuba, that's why kita nak cuba buka kepada mereka yang kurang aktif. Ni projek baru lagi lah tahun ni. Banyak betul projek tahun ni. Walking forward, tapi dia punya scope tu berbeza sikit. Scope community apa semua. Semua football. Tapi macam doktor cakap, dia mengurangkan injuries. Yes. Macam ada tak pernah macam contoh main-main pun kena serangan jantung ke, heart attack ke? Risiko tu sentiasa ada lah. Walaupun even risiko untuk serangan jantung ni memang akan sentiasa ada pada sesiapa sahaja. Walaupun pemain profesional. Kita even di professional football, kita memang sangat berjaga-jaga dengan cardiac arrest. Memang kita sangat particular tentang ni lah. Apa lagi bila kita deal dengan warga emas, memang tu lah kadang-kadang ada lain. Itu lagi kita akan very particular lah kan benda tu. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu melihat bahawa bukanlah sukan tu yang menyebabkan dia jadi macam tu. Sukan tu lah sebenarnya untuk mengurangkan risiko seseorang dapat penyakit-penyakit ni, ataupun dia kurang risiko untuk kematian terkejut apa semua tu. Jadi staying active ni dia penting dia supaya untuk dia beza tau. Orang yang aktif dalam muda, jaga pemakanan, aktif sukan apa semua ni, risiko dia untuk dapat penyakit-penyakit ni agak rendah. Tapi kalau kita tak aktif, sebagai contoh, ada kajian kalau risiko kematian in term of risiko kematian, sudden death, dia compare study tu, dia compare orang yang duduk kurang daripada 4 jam, ni duduk tau, sitting time macam panggil. Duduk ni, lagi lama you duduk, you consider sedentary lah. Orang yang duduk lebih daripada 4 ke 8 jam ataupun lebih 8 jam sehari,
dia meningkatkan risiko kematian untuk dia. Kena berdiri lah. Sebab kita bagi sedentary. Jadi kita nak remove sedentary lifestyle ni. Kita nak cuba kurangkan masa duduk baring semua ni tak aktif baring tengok phone benda ni. Tapi kita di KL pun di kerja dah sejam. Betul. Sejam duduk kan. Mana buat kita diet. Datang office duduk lagi. Ya. Kira lah Berapa jam? Office dah 8 jam kat situ. so dah 10 jam. Dah tinggi risiko kematian tu. Jadi ini bukanlah mesti risiko kematian ni, maknanya dia punya risk untuk ada sudden death. Jadi sebab kita disebabkan kajian-kajian ni kita melihat bahawa negara kita perlu move towards prevention. Kalau kita nak spend dekat medication Banyak. kita punya perbelanjaan ni, you nak spend dekat insurance pun naik sangat. You nak spend dekat treatment, berapa lama negara kita nak subsidize healthcare? Banyak. Kita belanja sangat banyak dekat health ni. Baru ni kan ada viral 700 pesakit sedang menunggu di klinik Krado sampai pecah sedar. Jadi kita kena bukanlah move away, tak boleh elak lah sebenarnya, tapi kita kena mengurang perbelanjaan kita ataupun kita punya spending of the country atau kita punya planning mesti towards prevention dah sekarang. Jadi bila saya bertemu dengan itu kita dapat peluang lah jumpa YB Hanayo, YB Dr. Zul. Memang kementerian-kementerian ni sebenarnya tengah mencari solution untuk moving towards prevention, wellness. Okay. Jadi walking football ni salah satu mekanisme yang kita nampak dia boleh pergilah. Artinya boleh menggalakkan golongan-golongan yang Siapa-siapa boleh main. siapa boleh main sebenarnya. Siapa boleh main. Cuma kena ada inisiatif kena ada sokongan lah daripada kerajaan, daripada masyarakat setempat, komuniti, persatuan semua. Kena move towards lah. Okay. Sebab Forward lah. move forward benda walking football ni. Macam walking football ni dia spesifik on atas padang je ke, atau boleh main dekat macam contoh indoor futsal punya court ke apa ke? Apa yang kita tengok, kalau main atas padang, dia lagi feel lah. Dia punya game plan, technical wise, kita nampak dia memang inilah walking football. Okay. Kalau main atas futsal court futsal court dia kecil. Dia jadi macam futsal sikit. Oh. Macam futsal. Macam kalau dia ada ala-ala futsal sikit. Walking futsal lah. Benda tu dah lebih kurang. Boleh lah dan dia main biar. Jadi kalau betul-betul nak rasa, nak tengok dia punya walking football sebenar dia, kena atas padang. Size dia kena besar sikit. Oh, baru dia macam feel ada nampak tactical board apa semua. Boleh plan lah you nak duduk mana. Dia penting adalah positioning. Orang ni duduk mana. Dia ada juga striker, defense. Ada, dia kena pandai lah pasal orang nak contain movement, sebab dia kena move kat pocket. Kalau bola ni dia ada pocket of between player dia, pocket space kan. You nak main foot to foot ke, you nak main to space. Ni bola benda dia. Okay lah. Sekarang ada keadaan yang you kena main kaki ke kaki. Mana kena bagi bola tu dekat kawan ni. Kaki lah. Tali Okay, pegang. ball. Kalau you nak bagi space terus, sama lagi. Jadi you kena tengok. Ada keadaan-keadaan mungkin boleh bagi space dan you kena tengok kawan you dekat mana. So benda-benda macam ni kira menarik lah. Benda yang saya rasa walking football lagi perlu tactical sebab dia tak boleh lari. Dia kena kreatif lagi Yang kreatif lagi. You tak boleh nak bagi space sangat. You bagi space tak siapa boleh ambil. So macam undang-undang dia still samalah, kena tangan, foul apa semua. Macam keeper kan, kalau nak berlari ambil bola tak boleh kan? Keeper tak boleh keluar din. Oh, tak boleh keluar. Tak boleh din nanti. Bukan bola biasa kan keeper boleh keluar. Tak boleh keluar. Cuma tak boleh pegang. Yang ni tak boleh keluar langsung. Betul lah dalam dia buat apa saja lah. Tak boleh keluar. Tapi dia boleh berlari tak? Dalam tu nak lari apa kecil dia. Tak adalah macam contoh daripada ujung ni patut orang sepak ujung sana kan. Nak habis. Kalau nak tangkap bola itu boleh. Okey. Tangkap bola boleh lah. Kira keeper je lah boleh. Dia boleh dalam diri dia lah. Okey. Nak tahan bola, nak ke depan sikit kan, itu boleh. Okey. Boleh. Dia kalau kira keluar dia je foul dapat free kick lah. Dia ada penalti saya rasa. penalti. Kalau macam contoh kena tangan kan biasa kan. Dia akan boleh sepak macam Ronaldo ke. Dia tak boleh shoot yang melompat, tak boleh. Dia tak boleh shooting. Tak boleh shoot yang one step boleh. Macam penalti, dia one step. One step. Oh, tak boleh ambil. Tak boleh. 1 meter, dia 1 meter. Dia tak boleh rembat. Macam orang kata rembat gegap. Tik tu macam melompat tu tak boleh. Kalau soft. Kita soft. Lembut dan peranturan. You tak boleh nak berlebih sangat. Okey. Kalau macam buat lock apa semua tak boleh lah boleh.
Belok, terupas ni ada berlipat nyawa. Yang macam throw ball yang atas tu tak boleh. Okey. Kepala tak boleh lebih daripada kepala. Macam keeper kan boleh macam sepak macam tu tak boleh lah. Tak boleh. Keeper pun tak boleh. Baling pun. Dia roll bola je. Oh, Atas tak boleh. baling pun tak boleh? Di atas tak boleh. Oi. Okey lah. So di atas mana nak bagi senang lah. Kat depan Korang tunggu je. sambal bat nak free. Memang tactical play lah sebenarnya. Okey. Satu tim tu berapa orang? Dia 5 boleh 6 boleh 7 boleh. Yang ada ni tukar-tukar? Dia tukar-tukar tu tak apa. Dia tukar-tukar tu dia boleh auto lah. Dia 5 ke macam mana? Ke tak kisah? Tak kisah. Okay, satu tim tu contoh 11 orang. Main 5, selebihnya side. Dalam tu ada 5 orang lah. Dia tukar-tukar lah. Free flow changing lah. Yes lah. Okay. Macam yelah main dengan senior citizen kan. Time apa ni tahun lepas 2 tahun lepas kita cakap tu, ada tak macam ada injuries ke? Okay, so far kita ada buat kajian sebenarnya dekat injury rate bila main bukit football ni. Memang tidak ada injury ni. Kita bagikan kita pakai bola sepak standard ni lah. Bola sepak standard dia ada bahagikan injury tu kepada mild, moderate, severe. Okay. Dia bergantung kepada berapa lama player tu tak boleh main. Okay, faham. Kalau player tu tak boleh main dalam masa seminggu, kita consider main lah. Moderate ni mungkin lebih daripada 2 minggu ke bawah, 2 minggu ke 4 minggu ni tu. Severe 4 minggu ke atas. Okay. So far memang tak ada. Tak ada ACL ke tiba-tiba tak ada Mana tahu jalan-jalan ACL. Tak ada. Okay, far tak ada lah. Tepiak je lah doktor. Dia dapat yang krem-krem je lah. Krem ni yang biasa-biasa lah. Strain yang biasa-biasa yang maybe melibatkan rehat 2-3 hari gitu je. Tak ada yang severe je, tak ada. Macam selioh tu ada lah. Tak ada. Tak ada juga. Alhamdulillah tak ada. Boleh ada tapi risiko ada tapi tak ada. Okay. Sebenarnya lama juga dia main tu. Berapa? Juga ada pasukan kalau di masa tu dia masuk final, dia main dalam 3 game tau. 3 game dalam 20 minit. 20 minit Masa tu 10. Oh 10. Lama ingat doktor. 10 minit kita main penat-penat. Itulah. Masa tu panas. Betul pula tu. Saya main tengah panas dalam 5 minit pun dah tak boleh lah. Betul lah. Sebenarnya boleh. Semangat betul tu. Tu pagi semangat. Memang semangat. Dia sebenarnya sebab dia orang ni ada yang memang aktif. Ada yang memang baru nak start. Ada yang memang kebanyakan ni yang masuk hari tu dia ni dah aktif lah. So biasalah maknanya dia dah biasa mula. So bila dia balik ke OK football ni dia rasa macam ni bagus juga ni. Dia orang seronok lah. Kadang bila golongan-golongan senior ni dia orang memang suka jumpa balik kawan-kawan dia orang. Jumpa balik gathering. Sebab orang saya rasa generasi tu dia orang ni lebih mengutamakan hubungan silaturahim sama dia orang. Dia tak suka main phone. Dia orang suka jumpa sembang, main sama-sama. Boleh dulu dah. Faham. Jadi social life tu dia dah saya tengok sini jadi suka benda. Okay. So doktor rasa harapan doktor dalam walking football ni macam mana? Saya nak melihat dia jadi common sports lah. Saya nak membayangkan dia jadi normal sport macam orang main futsal. Macam contoh dekat futsal lah. Futsal pun dulu mula-mula masa dia perkenalkan orang tak biasa juga. Tapi sekarang kalau saya buat futsal lah biasa lah. Saya rasa saya pun nak, saya punya impian tu nak tengok OK football ni macam futsal tu. Biasa lah main OK football. Tapi masalahnya kekangan padang lah. Tapi sebenarnya nak kata kekangan pun tak juga. Padang ada. Boleh divide padang tu, boleh modify padang-padang. Padang lain boleh modify. Malam boleh modify. Macam contoh kalau kat kampung lah. Mungkin ada satu padang, satu padang tu budak-budak main. Itulah bola, itulah ni itulah, itu mungkin kena tengok balik lah. Macam kalau pickleball kan all age boleh main sebab padang dia just macam tenis macam tu je. Pickleball pun orang convert juga convert, semua convert. Tak ada tukang baru tak ada lah sekarang doktor. Yang tu pun convert tennis court. Ada juga baru ni saya tengok. Warga futsal mainlah futsal boleh sebab jangan sampai ada jadi ada oleh pickleball. So tapi kita mana nampak bagus lah ada more improvement people in sport. Sebenarnya bagi kita di sport medicine ni kita tak disahul. Sukan apa yang aktif, marathon ke nak masuk apa yang masuk lah.
Jadi you ada culture of sports. Jadi aktif lah. Very active. Macam chess tu kira sport kan? Dah chess je. Oh, ini chess. Game. Itulah kira macam as long as berpeluh je lah kan. Sebenarnya untuk tahun ni apa perancangan doktor untuk Walking Football? Tahun ni saya nak pergi ke Malaysia. Saya nak bagi dia lagi, kita nak expand dia ke, sebab kita dah buat, saya rasa kita dah mengharapkan ada persatuan. Dan lepas ni sebab persatuan pun dah slow ada. Jadi saya harapkan persatuan tu lah yang akan run Walking Football in normal population ni. Dan mungkin kita akan support lah in term of event apa-apa kan. Jadi tahun ni that's why kita nak buat dia unik sikit. Kita nak masukkan dia sebagai terapi Walking Football terapi untuk sakit nak come back to normal life lah. Jadi tahun ni kita bekerjasama juga dengan National Stroke Association of Malaysia. Sebab persatuan ni lah yang handle stroke survivor ni sebenarnya. Di Malaysia ni dia ada 6 cawangan. Stroke survivor punya Ada persatuan ni, NGO ni lah yang dia kata stroke survivor punya pemulihan. Dia bukan di hospital, di community. Jadi kita nak empower community ni untuk, sebab dia orang boleh buat stroke games. stroke game. Tadi kan antara sakit stroke survivor ada. Jadi kita pun nak masukkan Walking Football ni sebagai salah satu komponen. Sebab dia orang tak main bola sana. Kita ada pergi tengok. Dan bila kita hantar bola, happy dia orang bila kita hantar bola. So saya nampak benda ni memang boleh pergi. Sebab dia pesakit tu sebenarnya mungkin bila kita bagi aim, kita bagi dia semangat nak sepak bola atau masukkan bola tu ke dalam road, dia menjadi satu terapi sebenarnya, satu form of terapi. Saya baru terfikir ni bila saya tengok dia main. Maksudnya saya asal-asal tak confident juga main ni. Sebab saya ni macam kita pergi, Kita jalan je dulu tengok. tengok kita jalan lah. Apa lagi stroke game ni ada? Sebenarnya banyak. Dia orang buat running, Running ada juga kan? lari. Tapi kita tak tahu sangat itu pun. Bila Nasam cerita kat kita, baru kita tahu tu stroke game kita pun tak tahu. Pekan nasional kan? Dia memang dia peringkat national event lah, tapi tak ramai lah kan ya. Yeah. Sekarang ni kita nak, sebab kadang mungkin ada pesakit-pesakit stroke yang dia tak tahu rupanya ada Nasam ni yang boleh kereta, boleh batu dia. Ataupun ada lagi tempat-tempat yang dia boleh dapatkan bantuan untuk jadi lagi aktif. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita nak, sebab ada je yang stroke survivor dia memang dah function balik. Fully function tu. Maknanya dia dah bukan dia dah function dah kerja. Okay. Dah bekerja. Cumanya kadang-kadang dia still ada lah kekurangan sikit, tapi dia kerja. So kadang-kadang kadang-kadang mesti kita target untuk kita improve lagi dia punya function. Sebab sekarang ni stroke ada dua golongan. Ada golongan yang ischemic stroke, yang ini golongan yang agak berusia, dan ada hemorrhagic stroke yang muda ni. Muda pun ada. Umur berapa doktor? Ada, saya dengar ada yang umur 30, 40 ada. Ni hisau dah aku ni. Je lah. Biasa peserta kita kali ni, Tuan Stroke ni dia kita tak kira umur. Kita nak bawah 70 je. Bawah 70. Umur bawah 70. Aku umur 30 ke 40 nak main kan. Dia ada kategori juga macam mild ke severe. Dia ada kategori. Dia ada kategori dia. Kita ambil kategori yang dia kita ada certain score untuk balance tu. Kita ambil yang balance dah bagus lah. Untuk dia pada just function. Sebab walaupun dia dah bagus balance, tapi kadang-kadang dia penat. Dia tak ada endurance. Sebab dia orang ni kadang-kadang dia ada sakit jantung. Okay. Macam manis juga. Dia ada Malaysia. So that's why yang kali ni kita memang betul-betul berhati-hati lah. Betul-betul make sure selamat lah. Kita pun nak test juga sekarang ni selamat tak tentu. Mungkin boleh kecilkan sikit goal ke. Memang kita kecilkan sikit. Kita modify goal size, kita modify dia punya size pada. Still ada keeper apa semua. Tu kita akan ambil orang normal. Okay. Tak boleh guna goal kecil tu juga doktor. Goal dia lagi serum. Tengoklah. Sebab sekarang ni Emily masih pada projek. Sekarang ni proses, sebab Walking Football kat luar overseas, kita dah ada football tu Parkinson. Parkinson yang ada dekat luar lah. Tapi Walking Football stroke ni tak ada lagi. Kita lah yang nak pioneer lah. Pioneer benda ni. So nak kata kita plan untuk buat keeper normal. Okay. Tapi tengok nanti kalau lah buat yang gol kecil lagi short, kita tukar itu. Sebab saya memang kalau benda tu kita boleh modify lah. Mana yang lagi sesuai, mana yang lagi bagus. Sebab kadang-kadang kekuatan shooting player-player ni mungkin tak sekuat orang normal. Betul.
lebih sukar lah dia untuk score kalau keeper tu normal kan. Jadi kita tengok kita dalam proses untuk modify game ni. Tentu tak nak masukkan dalam ni apa sukmum kita. Okay, sebenarnya kat Malaysia ni dekat Malaysia kat UM Kan kita memang dah bincang lah dengan Pengarah pusat sekali kan. Dia sebenarnya nak masukkan football ni langsungkan staff. Staff yang sukan zone. itu zone Itu zone. nak masuk semuanya dalam tu. Nak pasangan untuk orang tua je kau ajar tu. Tak tahu lah apa perancangan sosmed. Macam mana kategori main yang tu untuk misalnya saya open kot. Untuk student dulu dah becek lah. Staff AM nak dia test. Itulah macam untuk student pun bagus kan yang jenis student obesity ke overweight ke. Kadang-kadang dia kita kena ingat juga bukan orang overweight yang ada risiko tau. Betul. Dia adalah orang yang physically inactive itu dia. You boleh kurus tapi sebenarnya fats sendiri banyak. So sebenarnya you obese lah tapi dalam badan yang kurus. So ada orang-orang yang dia tak aktif tapi dia kurus. Still tak bagus juga. Itu saka nama dia tu. Still tak bagus juga. Jadi kita nak orang tu aktif dan tahu badan ideal lah. Tapi kalau kita tengok lah zaman sekarang more basically 80% dalam satu hari tu kita duduk je. Betul tak doktor? Ni masalah especially di KL lah. Saya kat kampung seronok lah. Kampung boleh buat macam-macam doktor. Macam pasal main kampung bapak saya macam tu buat. Pergi kebun lah tu semua kan. Service seronok gelap tengok kan. Dekat KL ni jelah kita dalam zaman sekarang ni kita tengok orang jam pun dah balik kerja ni dah satu jam barat, pergi satu jam barat, balik balik jauhkan. balik lagi je mak. So lifestyle kita sekarang ni banyak dah banyak guna komputer kan. Betul ya. Dah kurang lah interaksi, jumpa orang pun dah meeting semua online sekarang kan. Yang betul. Jadi transition of working culture ni kadang-kadang dia boleh bagi efek, kita mungkin lagi efektif boleh bincang daripada jauh. Tapi dia menyebabkan kita lagi banyak duduk lah. So kita kena plan lah macam mana kita nak make sure kita ni stay active juga. Stay active juga. Walaupun pekerjaan kita demand untuk kita duduk. Bangun banyak sangat kata mula susah juga kan. Betul. tapi itulah. Pak kerja pun kena ada inisiatif lah untuk. Dan di UM kita ada fakulti kita ada wellness program. Wellness program. Membantu sikit lah orang untuk spark the initiative untuk buat aktiviti. Okey. Sekejap lagi kita bincang mengenai perkara tu pula. Senaman dalam kehidupan harian kita. So kita berehat. Kita akan sambung di part seterusnya. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini ataupun episod selepas ini. Okey, terima kasih.